أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita panjatkan kesyukuran kerana Allah merezekikan kita masa, kesihatan, peluang untuk hadir secara live pada kelas hari ini. InsyaAllah dengan usaha kita bangun di awal malam, bangun di penghujung malam, ataupun mungkin yang di Saudi bertahan daripada pukul 9 malam yang mana waktu rehat sekarang ini. Tapi dengan kita menuntut ilmu ini, mudah-mudahan ia menjadi kita jalan menuju ke syurga. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmah. Barang siapa berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan untuk menuju ke syurga. Ada orang beribadah, ada orang yang beribadah dengan ilmu. Dalam hadis disebutkan fadlul alim alal abid, keutamaan orang yang berilmu kepada di atas orang yang beribadah. Fafadli ala adnab. Rasulullah, perbezaannya sebagaimana aku dengan sahabat yang paling rendah martabatnya di antara kalian. Dalam hadis yang lain, kafadlil qamari ala sairil kawakib. Ilmu, orang yang beribadat dengan ilmu, dengan orang yang beribadat sahaja, seperti bintang, seperti bulan, berbanding dengan bintang-bintang. Bulan yang besar, bintang yang kecil. Walaupun ada yang mengatakan daripada sudut, sebenarnya bintang tu besar, Ustaz. Tapi dilihat daripada kacamata kita, bulan yang besar ini berbanding dengan bintang-bintang yang kecil. Begitulah beza orang yang berilmu dengan orang yang sekadar beribadat sahaja. Kita usahakan haji kita adalah haji dengan ilmu. Mudah-mudahan ia menjadi asbab haji kita bertambah kualitinya, bertambah uh, kita katakan manfaatnya, sehingga kita pergi ke Mekah dengan mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita mulakan hadis kelas kita, iaitu sifatu hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat haji baginda sallallahu alaihi wasallam seakan engkau bersamanya. Dan kita berhenti pada perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya sebutkan di awal minggu 13, kita ulang sekali lagi berkenaan dengan tiga jenis bentuk haji. Jadi ada tiga jenis bentuk haji, dan baginda SAW seramai 100 ke 120 ribu orang ini disebutkan melaksanakan tiga jenis bentuk haji ini secara serentak. Ada yang buat haji tamattu, ada yang buat haji ifrad, dan ada yang buat haji qiran. Apakah itu haji tamattu? Kita dah sebutkan semalam, tapi kita ulang sekali lagi untuk refreshment. Haji tamattu, dia memiliki dua ibadah yang dipisahkan. Umrah dilakukan dalam bulan haji, iaitu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemudian ada ibadah haji. Ibadah umrah, ada tawaf umrah, ada sa'i umrah. Contohnya 1 Syawal, dia datang, dia buat umrah. Kemudian dia stay di Mekah, di mana dia buat umrah, tawaf umrah, sa'i umrah, lalu tahallul. Kemudian dia boleh relax. Selepas itu, tunggu 8 Zulhijjah, dipakai pakaian ihram semula, dia berniat ihram untuk buat haji. So inilah haji tamattu'. Tamattu' daripada kalimat tamatta'a ya tamatta'u, maksudnya dia ada kesenangan di sana. Haji ifrad dan qiran kita pun dah sebut bahawasanya ia terbahagi kepada ibadah yang mana daripada sudut zahirnya sama, tapi berbeza daripada sudut niat. Yang mana haji ifrad hanya niat buat haji sahaja. Ifrad, aku hanya nak buat haji sahaja. Lepas tu dia pegang fardun, mengkhususkan. Ifrad itu membuat haji sahaja. Qiran pula adalah menggabungkan haji dan umrah dalam satu amalan. So, two in one. Dan haji qiran perlu bayar dam, dan haji ifrad tidak perlu bayar dam. So, haji ifrad, haji qiran perlu bayar dam, tamattu perlu bayar dam. Sehingga menjadi perbahasan di kalangan ulama, adakah dam ini kan maksudnya darah, perlu sembelihan. Adakah ia sesuatu yang berdosa? Kenapa tamattu perlu bayar dam? Kenapa qiran perlu bayar dam? Dan inilah yang menjadi asbab perbezaan pandangan di kalangan fuqaha.
Sebagaimana mazhab Syafi'i mengatakan yang paling afdal adalah buat haji ifrad kerana tidak ada bayar dam. Tetapi ada yang ulama yang lain, terutama ulama bukan terutama, sebahagian ulama yang lain dan juga ulama-ulama yang di Saudi, guru-guru kami, cenderung kepada bahawasanya yang lebih afdal adalah haji tamattu ataupun qiran, bergantung pada syarat-syaratnya. Tapi kan ada dam, Ustaz. Dam ini dia ada dua. Ada dam syukran, dam jubran. Dam jubran adalah dam apabila orang buat kesilapan, dia bayar dam. Kan? Dia uh, bagi contoh dia melakukan kesilapan pakai wangi-wangian, kemudian dia tutup kepala dia, ini dia perlu bayar dam sebab dia telah melakukan kesilapan. Tapi ada jenis dam yang maksudnya dam syukran, dam bersyukur. Syukur kenapa? Syukur Alhamdulillah boleh buat umrah dalam satu masa. Syukur Alhamdulillah qiran boleh buat two in one. So sebab itu dam syukran disebut sebagai hadiyu. Hadiyu ini adalah sembelihan. Dan di sinilah yang kalau kita lihat Al-Quran merakamkan faman tamat Al-Quran wa atimah. Okay. Di sini wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji, sempurnakan umrah kerana Allah. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Siapa yang buat umrah dimasukkan dalam haji, famastaisara minal hadi. Maka dia kena bayar hadiyu. Hadiyu ini adalah dam. Dam syukran. Bersyukur Alhamdulillah masukkan umrah dalam haji. Faman lam yajid, siapa yang tidak mampu nak bayar hadiyu, maka puasalah 3 hari masa hari-hari haji dan 7 hari sekiranya kembali. Jadi ada dua pandangan ulama di sini seperti yang saya sebutkan tadi. Mazhab Syafi'i mengatakan ifrad yang lebih afdal, tapi ada yang mengatakan qiran lebih afdal sebab Rasulullah SAW buat haji qiran berdasarkan perbahasan yang kita dah bahas semalam. Tapi ada yang mengatakan haji tamattu' lebih afdal. Kenapa? InsyaAllah pada hari ini saya akan terangkan lebih lanjut kenapa disebutkan haji tamattu' lebih awal. Ala kulli hal, haji ifrad dan qiran dia terbahagi kepada dua. Ada tawaf qudum. Qudum ini tawaf datang. So dia datang, dia buat tawaf. Kemudian dia buat sa'i haji. Ataupun kalau seandainya dia buat qiran, dia buat sa'i juga. Tapi two in one. Sa'inya adalah haji dan umrah. Kalau misal kata dia terlalu sibuk, ada orang, Ustaz, saya datang-datang terus pergi ke Arafah, Ustaz. Maka dia buat dulu ibadat, dia pergi ke Arafah dulu, pergi ke Muzdalifah dulu, pergi ke Mina dulu, dah selesai nanti baru dia buat tawaf, kemudian sa'inya itu diakhirkan. Sa'inya diakhirkan. Nanti kita akan daripada perbahasan ini ada beberapa persoalan yang kita akan bawa. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan kalau ada soalan-soalan, hari ini boleh tulis dalam ruang chat. InsyaAllah kita akan usahakan untuk kita akhirkan. Baik, uh, tuan-tuan dan puan-puan, uh, selesai di sini. Daripada tiga tersebut, saya nak menyentuh di sini. Wa kana nusukuhul qiran. Baginda sallallahu alaihi wasallam haji ini adalah haji qiran. Sebagaimana niat yang kita dah belajar semalam, Rasulullah SAW menyebutkan labbaika umratan wa hajjan. Aku sahut seruanmu ya Allah untuk buat umrah dan haji. Wa kadza man saqal haji, dan begitu juga orang yang bawa hadiu, bawa dam, bawa binatang korban. Binatang dam yang mana binatang hadiu ini yang datang daripada Madinah Rasulullah bawa. Hampir 100 ekor unta ni. Pergi menuju ke Makkah Mukarramah. Begitu juga Saidina Abu Bakar. Begitu juga Umar, Talhah, Zubair, Abdul Rahman bin Auf buat haji qiran. Isteri-isteri Rasulullah SAW buat tamattu', mutamatti'at bil umrah. Jadi isteri Rasulullah SAW buat umrah dulu. Niatnya apa? Labbaika umratan. Aku buat umrah. Wa amma aktharu sahabah. Tapi sebahagian, bukan sebahagian, majoriti sahabat daripada 120,000 orang ini membuat mufridan. Lepas tu mereka buat haji ifrad. Sebab apa? La yazkuruna lil hajj. Niatnya labbaika hajjan. Sebab ifrad tak payah pakai hadiu, tak payah pakai dam. Tak perlu nak keluarkan duit yang lebih banyak. Jadi dan sebagian sahabat tak semuanya kaya. Jadi ini yang kita nak sebutkan, ada tiga sahabat, ada tiga situasi di mana ada yang buat qiran, ada yang buat tamattu', ada yang buat ifrad. Majoriti sahabat membuat ifrad. Baik, kita berhenti dalam perjalanan di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi sampai satu kawasan baginda SAW dekat kawasan yang namanya Jumdan. Jumdan.
Bila Rasulullah SAW sampai dekat Jumdan, menuju ke Makkah Mukarramah lebih kurang dalam 100 kilometer. Madinah, Makkah almost dalam 500 kilometer. Dulu saya kalau bawa 450 something ke atas lah. Dulu kalau saya bawa kereta tu, kita bawa lebih kurang dalam 5 jam lah. 5 jam ke 6 jam. Jadi sampai dah dekat-dekat 100 kilometer dekat Mekah. Hampir kurang dalam 1 jam lah. Tapi zaman dahulu, lama. Dan 100 kilometer ni mengambil masa lebih kurang dalam 2 hari lah. 2 hari kalau saat dia menggunakan kenderaan. Sebab itu masafah qasar atau perjalanan permusafiran adalah lebih kurang 2 hari perjalanan bersamaan dengan 83 ataupun 90 kilometer bergantung pada perbincangan para ulama. Bila sampai dekat Jumdan, Rasulullah kata apa? Siru hadha Jumdan. Berjalanlah kamu. Kita ni dah nak sampai Jumdan. Sabaqal mufarridun. Mufarrid tadi maksudnya apa tuan-tuan? Yang bersendirian. Rasulullah kata orang yang bersendirian ni datang lebih awal. Yalah sebab dia tak bawa keluarga. Dia tak bawa barang-barang banyak. Kita kalau bawa family ni, kita banyak ni kan. Tapi mufarridun ni dia datang, dia boleh dia gerak sendiri, single, dia boleh datang lagi cepat. Maka Rasulullah kata sabaqal mufarridun, orang-orang yang bersendirian ini telah mendahului kita. Cepat sangat orang jalan. Ha. Qalu, tapi sahabat nak faham. Wamal mufarridun ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa maksud mufarrid yang sebenar? Yang bersendirian yang bagaimana? Kata Rasulullah, mufarrid yang sebenar az-zakirun Allah katsira waz-zakirat. Orang yang banyak berzikir kepada Allah waz-zakirat baik daripada kalangan lelaki ataupun perempuan. Jadi sebab orang-orang yang banyak berzikir nanti di hari akhirat dia akan bawa bila di hari akhirat sebab kalau kita baca ahad yang seterusnya dengan berzikir dosa-dosanya akan gugur. Bila dosa-dosa kita gugur, maka kita akan lagi cepat lagi untuk masuk syurga. Betul tak? Tuan-tuan, dalam kita nak beribadah pada Allah, umpamanya kita ni naik atas bukit. Kalau kita naik atas bukit, banyak beban. Banyak sangat barang-barang. Kita akan lebih lambat daripada orang yang tidak ada beban. Orang orang yang tak ada bawa beg yang besar, beg apa, haversack tu, dia tak bawa beg, dia laju je cepat. Maka mudah-mudahan dengan kita berzikir, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nanti pada hari kiamat dalam keadaan ringan tanpa dosa. Jadi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan dalam kita melaksanakan ibadah haji ini berpeganglah pada hadis Rasulullah, afdalul hajj, sebaik-baik haji adalah al-ajju was-sajju. Bermaksud sebaik-baik haji yang mana yang banyak berzikir, kuat suaranya. The wasajud dan juga yang seterusnya adalah yang banyak berkorban pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi al-mufarrid di sini bukan sahaja di dunia dia cepat, tapi dekat di akhirat pun dia cepat dengan syarat dia banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Juga dalam perjalanan 8 hari, Rasulullah SAW juga jatuh sakit dan berbekam di kepala. Rasulullah SAW berbekam di kepala. Ini hanya sebagai ilustrasi lah. Yang mana berbekam di kepala. Satu hal yang menarik dalam hadis disebutkan ma marartu min malaika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah menyebutkan setiap kali aku bertemu dengan malaikat, semua malaikat menasihat kepada aku, berpesan kepada aku, ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam. Jadi masa peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah jumpa malaikat, malaikat kata, Muhammad suruh umat engkau berbekam. Jumpa malaikat yang lain, suruh umat engkau berbekam. Nak menunjukkan kepentingan berbekam. Dan saya mengajak diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, berbekamlah. Ikutlah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada rezeki lebih, ikut kursus-kursus. Jadi berbekam ni nampak macam seram. Tapi sebenarnya dia mengeluarkan darah-darah yang kotor sehingga dia menghasilkan, jantung kita menghasilkan darah yang baru. Kita usahakan. Dan Rasulullah SAW boleh jatuh sakit, Rasulullah SAW berbekam di kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. So, ini satu sunnah dan jadi satu perbahasan di kalangan ulama. Adakah orang kalau dalam keadaan berihram boleh berbekam ataupun tidak? Jawapannya, boleh. Seterusnya, Safiyah binti Huyai, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Safiyah ini adalah orang Yahudi. Huyai bin Akhtab ini adalah bapanya. Dan Huyai bin Akhtab orang daripada kalangan Bani Nadir yang sangat-sangat memusuhi Rasulullah SAW. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan tulis dalam notes nak dengar cerita pasal Huyai bin Akhtab. Sebab peperangan Bani Nadir ni, dia perang Khandaq, perang Khaybar, ini semua sebab Huyai bin Akhtab. Dia inilah yang menghasut orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin untuk mengenal Rasulullah. Ketika perang Khaybar, Huyai bin Akhtab ni meninggal dunia. Anaknya Safiyah binti Huyai dinikahi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga
masyarakat atau rakyat yang di bawah Sofiah ini kebanyakannya masuk Islam. Jadi Sofiah ini adalah wanita Yahudi, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang ikut haji. Kemudian Sofiah ini dalam kisah ini beliau menangis. Kenapa? Sebab dalam banyak-banyak unta, unta Sofiah ini yang paling lambat. Kira slow. Jadi Sofiah ni sedih sebab yang lain semua cepat tapi Sofiah ni menangis. Apa? Lambat. Apa sikap seorang suami? Subhanallah. Ini pengajaran bagi kita. Kadang-kadang ada suami isteri ni bila mana isterinya lambat, dimarah-marah ni suami isterinya. Ha, awak ni kenapa lambat? Kita nak cepat awak dengan ininya, dengan itunya. Lambat sangat ni. Kesian orang. Tapi kisah Sofiah ini bila menangis, baginda SAW memperlambatkan binatang tunggangannya menunggu Sofiah. Lalu tangisan Safiyah ini dilap oleh baginda SAW dengan tangan baginda SAW. Dipujuk, diberikan kesabaran. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan agar kafilah berhenti untuk menunggu Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Lihat bagaimana sikap kasih baginda SAW. Cumanya yang menarik selepas tu, bila Safiyah dipujuk, Safiyah semakin menangis. Ini juga kadang-kadang ada isteri ni bila dipujuk semakin manja, semakin menangis. Boleh jadi kan? Baru itulah baginda SAW tegas. Tegas bukan berarti keras. Akhirnya isteri baginda SAW menegur dengan ketegasannya sehingga Sofia barulah berhenti menangis. Itu kisah yang mana mudah-mudahan menjadi pengajaran bagi kita untuk berbuat baik kepada isteri kita, terutama apabila dalam ibadah haji. Seterusnya, kisah Abu Bakar. Bila mana mereka berhenti, dan saya sebutkan unta yang ada seekor unta yang dikhususkan untuk membawa barang Sayyidina Abu Bakar dan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua barang dalam satu unta. Tiba-tiba unta tersebut hilang. Unta ini Abu Bakar dia perintahkan hambanya jaga. Kemudian kerana terlalu banyak, bayangkanlah tuan-tuan, Rasulullah saja bawa satu ekor unta, belum yang lain dan sebagainya. Akhirnya unta yang bawa barang ni hilang. Kalau dalam bahasa kita, Ustaz, saya dah check in luggage Ustaz dekat airport KLIA. Tahu-tahu luggage tu sampai dekat tempat lain Ustaz. Saya marah pada driver saya. Driver pun tak salah. Saya marah pada ini. Saya tengah ihram ni, penat ni 8 jam ni. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dah penat berjalan, tiba-tiba unta yang barang ni semua ada dekat situ hilang. Bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingin memarahi hambanya, maka Rasulullah SAW berpesan dengan satu pesanan, hawwin alaika ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bersabarlah, tenang. Hawwin itu tenang. Fa innal amra laysa ilaika wa la ilaina. Kerana sesungguhnya segala ketetapan sesuatu itu, takdir itu bukan bawah kuasa kita, bukan bawah kuasa engkau. Ada benda-benda yang unexpected event, event yang kita tak pasti, yang kita tak sangka. Jadi perkara sebegini kita tenang, dan orang beriman perlu sentiasa tenang. Saya mengajak tuan-tuan dan perempuan dan diri saya sendiri sentiasa tenang dalam segala perkara. Kerana takdir yang baik dan yang buruk, beriman kepada takdir yang baik dan buruk ini salah satu rukun Islam, rukun iman. Rukun iman, al-imanu bil qadari. Iman kepada takdir baik dan buruk. Ini salah satu rukun iman. Dan dalam hadis kata Rasulullah SAW, ajaban li amrin mu'min. Aku sangat takjub melihat orang beriman. Kullu amruhu khair. Segala perkaranya baik. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur. Fadhaka khairullah, dan itu baik untuk dia. Bila dia dapat kena musibah, dia bersabar, dan itu pun baik untuk dia. So orang beriman ni, in every event dia dalam keadaan yang baik dan tenang. Dan alhamdulillah dengan ketenangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, setelah beberapa ketika datanglah dijumpai kembali barang tersebut, unta tersebut, dan tidak ada yang hilang. Kemudian ada juga kisah di mana Sa'ab bin Juthamah, seorang sahabat, dia bawa daging binatang buruan, dia bagi pada Rasulullah untuk makan. Kita kena bayangkan zaman dulu ni, daging binatang kan ada dalam larangan ihram, jadi berdasarkan hadis ini. Dalam larangan ihram, tidak boleh memburu binatang. Saya masa dulu baca, dia kata tak boleh buru binatang. Habis tu ayam yang kita makan, ikan yang kita makan, ini bukan binatang yang diburu tu untuk kita makan. Dua situasi yang berbeza. Sebab zaman sekarang, itu bukan binatang buruan. Itu binatang ternakan. Kemudian kita bayangkan, macam, Ustaz, saya macam tak masuk akal lah Ustaz. Kenapa nak kena dilarang nak memburu binatang buruan? Ini sebenarnya ujian bagi orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu ni,
nak bawa makanan. Bukan macam zaman sekarang ada icebox, ada cold storage, boleh simpan, boleh beli dekat tepi jalan, banyak R&R. Zaman dahulu ni kadang-kadang kita berjalan 8 hari nak cari binatang buruan. Dalam perjalanan lah baru cari makanan. Kan, cari binatang buruan, cari makan di tengah jalan. Tapi bayangkan kita tengah berihram, tiba-tiba datang ada arnab lah contoh tengah melompat. Sedapnya arnab ni, tak boleh makan. Kerana aku sedang berihram. Allah nak menguji keimanan dan ketakwaan. Kau sanggup tak memburu binatang yang lalu jalan depan kau tu? Kan? Dalam keadaan kau sedang berihram. Inilah takwa. Kita buat, tak ada orang nampak. Tetapi kita tak buat kerana Allah Maha melihat. Macam puasa. Puasa bulan Ramadan, saya boleh je makan seorang-seorang. Tak ada orang nampak pun. Tapi kerana kita mengetahui Allah Maha melihat kita. Allah akan menghisap kita. Kita tak makan. Sama juga binatang buruan ini. Ketika mana Rasulullah SAW diberikan hadiah. Ada orang bawa, wahai Rasulullah, ini ada daging ni. Aku bawa untuk engkau binatang buruan. Mungkin sedap. Dipanggang ke apa semua. Tapi Rasulullah SAW menolak. Rasulullah falamma ra'a fi wajhihi. Bila Rasulullah SAW menolaknya, Rasulullah melihat Sa'ab bin Usamah ni sedih. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak menolak pemberian seseorang, kita kena lihat, kita kena terangkan kenapa kita tolak. Maka kata Rasulullah, inna lam narudduhu alaika illa annahur. Kami tak tolak bukan saja-saja. Kami ini tolak sebab kami dalam keadaan ihram. So daripada hadis ini, terdapat tahu antara larangan ihram adalah tidak boleh makan dan memburu binatang buruan. Apa ciri-ciri binatang buruan? Pertama, binatang atas daratan. Maksudnya kalau seandainya dia ni dulu dekat laut, ikan. Ikan boleh makan tak? Orang mancing zaman dulu kita pergi haji naik kapal kan. Boleh tak? Boleh. Sebab dia bukan binatang daratan. Yang kedua, dia adalah binatang buruan. Which is kalau binatang ternakan, boleh. Kita makan ayam, makan daging yang ternakan, boleh. Yang ketiga, ialah binatang yang boleh dimakan. Kalau contoh, Ustaz, saya ni nampak ada haiwan yang berbahaya, ada ular Ustaz. Saya tak boleh bunuh kan Ustaz? Sebab ular ni binatang. Ular tu kita boleh bunuh. Sebab dia bukan binatang buruan. Dan kita tak makan pun dia. Bahkan ada beberapa haiwan yang SAW perintahkan untuk dibunuh. Sebagaimana helang, tikus, kalajengking, kena bunuh. Sebab berbahaya. Baik. Sama juga nanti perbahasan, Ustaz, saya terpijak semut. Saya terpijak semut ni macam mana Ustaz? Adakah semut itu binatang buruan? Kalau saja-saja pijak, berdosalah. Tetapi adakah perlu bayar dam? Ini ada perbahasannya. Yang penting dia tidak termasuk dalam larangan binatang buruan. Baiklah, kisah Aisyah radhiyallahu anha menangis kerana uzur dalam perjalanan. Tuan-tuan, Aisyah tadi kita sebut isteri Rasulullah buat haji tamattu. Berarti Aisyah ni datang dalam keadaan nak buat umrah. Tiba-tiba tengah nak buat umrah, perjalanan umrah, Rasulullah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha uzur. Dalam hadis disebutkan, kharajna la nanwi illa al-hajj. Sesungguhnya kami keluar dan tidaklah niat kami melainkan haji. Dekat sinilah jadi khilaf. Adakah isteri Rasulullah buat haji? Adakah Rasulullah SAW buat umrah? Kunna nasrif bisarafin, kami sampai dekat satu saraf, hittu. Kemudian kami haid. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abki. Lalu bila tiba-tiba aku uzur, aku menangis. Sebab tak dapat nak buat selesaikan tawaf dan haji ini. Faqala ahitti, Rasulullah kata kau tengah uzur ke? Ya. Qala inna hadha, sesungguhnya uzur ini adalah satu perkara yang mana telah Allah tetapkan ke atas banati Adam, wanita-wanita Adam. Faqdi ma yaqdil muhrim. Ini nak kena ingat juga. Ada orang ingat bila dia dah uzur di perjalanan, oh Ustaz, saya dah boleh tahallul. Tak. You kena stay. Baik umrah, baik pun haji, kena stay dalam keadaan ihram. Rasulullah kata, buat apa sahaja yang dibuat oleh orang muhrim, melainkan kamu jangan tawaf di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. So Rasulullah perintahkan kepada Aisyah, kamu tak perlu tawaf, tak perlu sa'i bersama kami. Apa yang kamu buat, kamu pergilah Arafah, pergi Muzdalifah, pergi Mina, nanti dah bersih semua, baru pergi buat tawaf. Jadi kita dah belajar semalam, walaupun uzur sebelum niat, tetap kena niat juga. Yang pertama. Yang kedua, kalau uzur selepas niat, tetap kena stay dalam ihram juga. Saya harap poin ini dapat membawa manfaat dan dapat memberikan kefahaman kepada sahabat-sahabat. Seterusnya, bila sampai di Mekah Al-Mukarramah pada hari Sabtu 3 Zulhijjah. Jadi Rasulullah sampai 3 Zulhijjah.
Nabi SAW terus buat umrah. Ada orang bila sampai sahaja ada travel, dia nak cepat. Okey, kita dah landing. Saya nak cepat-cepat, cepat-cepatlah buat ihram. Cepat-cepatlah buat umrah. Tak selesa lah badan ni. Kita nak cepat-cepat tahallul. Tak. Baginda SAW. Sebab ini antara waktu-waktu mustajab doa, tuan-tuan. Seperti yang saya sebutkan, ihram ini, ihram bukan pada pakaian semata. Orang pakai baju ihram itu dia belum ihram lagi. Ihram ini adalah pada niat. Niat dia ihram, mengharamkan diri dia. Dia berpindah daripada from the mood of halal to go to the mood of haram. Sesuatu yang dulu dia halalkan, boleh halal pakai minyak wangi, halal tutup kepala, the moment bila dia niat ihram, dia dah masuk dalam mood di mana mood ini maksudnya dalam apa, dalam situasi di mana dia berihram. Bila berihram, maka sepanjang perjalanan ini, sepanjang dia mulia. Oleh sebab itulah di kalangan fuqaha ada yang menyebutkan ihram di bumi Madinah. Siapa yang berniat daripada bumi Madinah lebih afdal. Sebab siapa yang pertama, miqat Madinah tu miqat yang paling jauh, 400 km. Yang kedua, itulah miqat yang diambil oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, dia ni sebelum dia keluar ke tanah haram, sebelum dia keluar ke tanah halal. Jadi dekat Madinah tu, Madinah tanah haram. And then dia berniat di miqat. Lepas tu, sebab miqat ni sempadan. And then dia terus masuk ke tanah halal, tapi dia masuk tanah halal dalam keadaan berihram. Sampai ke Makkah, masuk ke tanah haram balik. So sepanjang perjalanan ihram ini adalah perjalanan yang pahala. Perjalanan permusafiran yang doanya mustajab. Perjalanan yang mana setiap waktu itu dia mendapatkan pahala kerana dia meninggalkan perkara-perkara yang Allah SWT larang. Dan baginda SAW sampai dekat Mekah, Rasulullah tak bersegera buat. Tapi baginda SAW berhenti dahulu di luar Mekah. Berhenti dekat kawasan yang nama dia Jarwal, dekat Tua. Lalu Rasulullah bermalam di sini terlebih dahulu. Rasulullah tidur, Rasulullah kumpul tenaga. Sebab besok nak buat tawaf, nak buat sa'i, nak dapatkan tenaga ni. Jadi jangan orang kata tergesa-gesa. Pastikan setiap masa itu kita berdoa dengan sebanyak yang mungkin. Kerana ini boleh jadi haji yang terakhir kita. Haji yang pertama dan terakhir kita tak tahu lagi bila lagi kita boleh sampai ke sini. Maka kita usahakan yang terbaik. Bahkan dulu masa nenek saya datang ke Madinah, ke Mekah untuk buat umrah, nenek saya, orang tu bila dah malam, kita kata dekat arwah nenek saya, "Nek, boleh tak kita buat umrah malam ni?" Nenek tak kuat. "Tak apa, Nek. Kita tunggu esok pagi." Esok pagi tanya lagi, "Nenek, kuat tak?" "Tak kuat." Tunggu malam esok. Jadi tunggu 24 jam, nenek baru kuat, baru kita buat sama-sama. So, tapi sepanjang masa tu masih dalam keadaan hari Ahad pagi 4 Zulhijjah, maka 4 Zulhijjah solat subuh di Jalwal, disebutkan SAW apa nazafah, membersihkan diri dengan mandi dan sebagainya, tapi tak berwangi-wangian lah. Lalu bagi Rasulullah SAW menuju ke Mekah, ke Kaabah. Rasulullah SAW masuk ke Masjidil Haram dan melalui pintu Bani Syaibah. Bani Syaibah ni adalah Bani yang mana dia tugas dia jaga kunci Kaabah. Sampai sekarang pun even kerajaan Saudi masih memberikan kunci Kaabah ni pada Bani Syaibah. Kisah yang menarik dulu masa baginda SAW di Mekah, Bani Syaibah ni tak bagi Rasulullah masuk ke Mekah, tak masuk ke dalam Kaabah. Sebab ni awal-awal Rasulullah berdakwah, Rasulullah SAW mengajak kepada tauhid. So semua orang Mekah ni termasuk Abu Jahal, termasuk Bani Syaibah yang bernama Uthman bin Talha ni, dia tak bagi kunci. Tapi kata Rasulullah SAW kepada Uthman bin Talha ini, "Wahai Uthman, nanti sampai satu masa kunci yang kau pegang ni kau akan berikan kepadaku." Dan subhanallah, masa pembukaan kota Mekah setelah 8 tahun, setelah bukan 8 tahun, lebih daripada 8 tahun peristiwa itu berlaku, betul-betul Uthman ni dia bagi kunci itu kepada Rasulullah sebab masa itu Mekah dah berjaya dibuka oleh umat Islam. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan kepada Sayyidina Uthman, ni bukan Uthman bin Affan, Uthman bin Talha Bani Syaibah. "Kau ingat tak dulu aku pernah kata kunci ni kau akan berikan padaku?" Uthman pun bin Talha pun teringat. Lalu dia menyatakan keislaman dia dan seterusnya seorang bagi balik kunci itu kepada Bani Syaibah. Dan sampai sekarang Bani Syaibah masih lagi pegang kunci Kaabah ini. Lalu baginda SAW tawaf 7 kali. Bagi lelaki buatlah ittiba'. Ittiba' itu apa Ustaz? Ittiba' itu adalah kain ihram tu kita masukkan daripada bawah kita sehingga nampak kanan kita. Jadi tangan kita punya bahu kanan kita terbuka. Itu maksud ittiba'. Kalau boleh tengok dekat Google bagaimana bentuk ittiba' itu lelaki. Dan kemudian Rasulullah SAW lari kecil pada 3 pusingan pertama. Ada tawaf tu 7 kali. Tawaf 7 kali, 3 kali pusingan pertama adalah lari-lari kecil. Ini sebenarnya hikmahnya adalah dulu masa Rasulullah SAW masuk buat melaksanakan umrah,
Rasulullah nak berikan rasa gerun kepada orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin. Rasulullah SAW perintahkan sahabat-sahabat untuk tunjukkan bahu kanannya. Bayangkan bila berubah yang ini semuanya. Dan apa orang-orang yang kuat, kekar kan. Bukan itu saja. Rasulullah SAW perintahkan untuk lari, lari kecil. Sehingga suara-suara apa hentakan lari ini memberikan rasa gerun kepada orang-orang musyrikin ini. Dan inilah umat Islam. Umat Islam ni kita perlu ada satu kekuatan yang mana memberikan rasa gerun. Kalau dalam proses yang sekarang ini, perlu ada kekuatan militer yang kuat. Wa'idhu lahum mastata'tum. Allah SWT berfirman, persiapkan diri kamu dengan kuda-kuda sehingga umat Islam tidak mudah untuk dibuli. Kalau seandainya kita kuat militeri kita dan sebagainya. Jadi ini satu perumpamaan. Dan sunnah tersebut masih berterusan sampai sekarang. Lelaki beriktibar, kemudian lari-lari kecil 3 pusing yang pertama. Tapi ingat tuan-tuan, ini adalah sunat. Lari-lari kecil 3 pusing yang pertama adalah sunat untuk lelaki sahaja, bukan perempuan. Yang kedua, jangan sampai buat benda yang haram. Jangan buat benda yang haram semata-mata untuk sunat. Lari 3 pusing yang pertama, langgar orang. Pernah tuan-tuan saya nampak orang lari, dia langgar orang. Jangan sampai buat begitu. Kerana buat benda yang haram itu lebih bahaya, lebih besar dosanya berbanding buat benda yang sunat. Bahkan ada dalam hadis, bukan hadis, minta maaf. Abdullah ibn Mubarak menyebutkan, La'an arudda, aku menerima 1 dirham yang syubhah, yang ada haramnya, itu lebih aku sukai daripada aku bersedekah 100,000 dirham. 1 dirham ni lebih kurang dalam 10 ringgit. 100,000 dirham lebih kurang dalam 100,000 kali 10 sama dengan hampir sejuta. Baik. Jadi kata Abdul Rahman Barak, menerima 10 ringgit yang haram, lebih aku takuti, lebih aku senangi. Maksudnya, lebih aku jauhi daripada aku bersedekah 100 juta ringgit. 100,000 dirham. Kadang-kadang kita ni fikir, oh Ustaz, saya buat benda yang haram, lepas tu nanti saya buat benda yang buat yang halal lah. Atau orang kata, aku bayar zakat lagi banyak daripada kau. Aku sedekah banyak. Aku buat dosa sikit-sikit pun yang kau nak bising-bising tu dah kenapa? Kadang-kadang ada orang begitu. Kita berprinsip melakukan perkara yang haram ini lebih bahaya daripada melakukan perkara yang sunat. Maksudnya perlu lebih kita jauh. Buat yang sunat 3 pusingan pertama. Betul. Tapi kalau sampai langgar orang, jangan kita lari kecil, lari 3 pusingan. Baik. Semua pernah, mungkin yang belum pernah, kita buat istilam di Hajar Aswad, iaitu kita, apa itu istilam? Istilam ini ada beberapa cara. Rasulullah SAW menyapu dengan tangan kanannya. Rasulullah SAW gunakan tangan kanan Rasulullah SAW. Rasulullah cium Hajar Aswad tersebut. Itu yang pertama. Dan cium tangannya. Yang kedua, Rasulullah tidak menggunakan tangan Rasulullah. Rasulullah menggunakan medium. Rasulullah menggunakan tongkat. Ini di tempat yang lain. Jadi ada beberapa cara Rasulullah SAW istilah Hajar Aswad. Rasulullah menggunakan tongkat. Tongkat tersebut sentuh Hajar Aswad. Kemudian baginda SAW cium tongkat tersebut. Yang ketiga, baginda SAW melambaikan tangan kanan. Ulama menyebutkan angkat tangan, Bismillah, Allahu Akbar. Yang 1, 2, 3 semua sebut Bismillah, Allahu Akbar. Tapi sama ada gunakan tangan, gunakan tongkat atau lambai sahaja. Lambai 2 tangan ke 1 tangan Ustaz? Ada yang menyebutkan 1 tangan sahaja. Kerana ini bukan seperti yang solat. Jadi tangan kanan saja, Bismillah ya Allah Akbar. Perlu cium tak? Setakat ini yang saya baca, tak perlu cium. Jadi Bismillah Allahu Akbar. Itu adalah pada pusingan yang pertama. Masuk pusingan kedua, sampai dekat Hajar Aswad, pastikan bahu kiri kita sentiasa berada di sebelah Kaabah. Sebut Bismillah Allahu Akbar. Kemudian Bismillah Allahu Akbar. 1, 2, 3 sampai 7 kali. Doa, apa yang perlu dibaca? Buka buku berdoa, ada doa pertama, doa tawaf kedua, doa tawaf ketiga. Ini semuanya hanya sekadar membantu. Tetapi pada hakikatnya tidak ada doa khusus dalam tawaf. Rasulullah SAW, bayangkan 120,000 orang ni, kebanyakannya baru masuk Islam. Tak ada, Rasulullah tak kata kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar kau dah lama masuk Islam, pimpin doa. Umar, pimpin doa. Uthman, tak, Rasulullah bebaskan. Doalah apa sahaja, tak jadi masalah. Kalau kita lihat kadang-kadang dekat Kaabah, ada orang dia Rabbana kan, Allahumma, saya sebut yang lain semua ikut. Sepatutnya kita semua berdoa masing-masing, berdoa sendiri-sendiri, kerana ini yang lebih digalakkan. Hanya saja nanti bila sampai dekat kawasan Rukun Yamani. Rukun Yamani ni maksudnya dia yang menghadap ke tanah, ke arah Yaman. Rukun Yamani ni kisah yang menariknya. Rasulullah SAW dulu masa di awal-awal sebelum perubahan kiblat berlaku, Rasulullah suka solat di kawasan Rukun Yamani. Sebab bila Rasulullah SAW di Rukun Yamani,
depan Rasulullah Kaabah. Selepas Kaabah itu arah utaranya Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah SAW menghadap Baitul Maqdis dalam keadaan Kaabah itu berada di tengah-tengah. Jadi Kaabah antara Rasulullah SAW dan Baitul Maqdis. Sehingga jadi Rasulullah SAW sangat suka dengan Kaabah. Maka dalam Al-Quran merakamkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Oleh kerana kecintaan kau pada Kaabah, Allah ubah kiblat itu daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah. Di rukun yang mana tuan-tuan? Rukun yang mana ni rukun yang mana Ustaz? Baik, kalau kita lihat Kaabah ini Hajar Aswad. Kemudian masuk ini apa bucu yang pertama. Kemudian ini bucu yang kedua. Kemudian bucu yang ketiga dengan bucu yang keempat, 3 dan 4 inilah disebut sebagai rukun yamani. Ada doa khusus yang dibaca oleh Rasulullah. So, tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf ketiga, daripada bucu pertama ke kedua, ketiga, baca apalah saja. Tapi sampai bucu yang ketiga ke bucu yang keempat, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang dibaca oleh Rasul. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Dan kebaikan di akhirat ni kita bukan sekadar nak masuk syurga, tapi kita minta dijauhkan daripada api neraka. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku bila bersama aku sentiasa mendengar Rasulullah SAW membaca doa ini. Rasulullah SAW selalu baca doa ini baik di dalam ketika tawaf ataupun di doa-doa yang lain ataupun di luar umrah. Kenapa? Sebab doa ini dia mengumpulkan semuanya. Ustaz, saya tak tahulah Ustaz saya nak doa apa. Membaca doa ini pun dah cukup dah. Dah mencukupi. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan dijauhkan daripada api neraka. Lepas selesai tawaf, Rasulullah SAW membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah makam Ibrahim sebagai tempat solat. Makam, dulu masa saya awal-awal sebelum belajar pun saya ingat makam ni kubur. Jadi dulu saya terfikir, dekat Mekah ni ada kuburnya Ibrahim betul. Tapi bukan. Makam di sini adalah maksudnya tempat di mana, makam daripada kalimat qiyam, berdiri. Tempat di mana Nabi Ibrahim AS berdiri membangun Kaabah. Dan Nabi Ibrahim bila dia nak bangun Kaabah, zaman dulu tak ada tangga. Nabi Ibrahim naik dekat atas batu. Kemudian anaknya Nabi Ismail bagi batu. Sehingga ada kesan daripada makam Nabi Ibrahim tersebut. Rasulullah SAW memerintahkan ambillah makam Ibrahim ini sebagai tempat solat. Jadi disunahkan untuk kita, ini makam Ibrahim, kita solat di belakang makam Ibrahim. Solatlah, kalau minta maaf ini makam Ibrahim, solat dekat belakang ini. Ini sunnahnya. Seperti lagi saya sebutkan tadi, ini sunat untuk solat belakang Ibrahim. Tapi jangan sampai menyakiti orang. Kalau tak mampu sini, pergi belakangnya. Ustaz, belakang ni pun dah penuh lah Ustaz. Solat dekat tempat-tempat di mana sahaja pun tak jadi masalah. Kerana ini sunat. Jangan sampai kita buat benda yang haram. Ada orang dia sanggup sujud dekat makam Ibrahim ni. Saya nampak orang tendang kepala dia, orang terpijak kepala dia. Ini menyakiti orang lain. Dia menyusahkan orang lain. Sebab biasa kawasan sini ni kawasan yang ramai sangat orang. Jadi carilah tempat yang selesa untuk kita solat. Tidak semestinya betul-betul di belakang makam Ibrahim. Kerana jangan sampai buat benda yang haram. Kerana semata-mata sunat. Sama macam cium hajar aswad seperti yang saya pernah sebutkan tadi. Cium hajar aswad itu sunat. Tapi kalau sampai menyakiti orang-orang yang beriman, sampai kamu tumbuk sana, tumbuk sini, sakit orang beriman, itu dah tak jadi sunat. Dia jadi benda yang haram. Solat. Bila solat sunat tawaf 2 rakaat. Pertama bacalah surah Al-Kafirun, kedua baca surah Al-Ikhlas. Al-Kafirun ini yang mana bila mana orang musyrikin datang jumpa Rasulullah nak nego dengan Rasulullah. Wahai Muhammad, sembah Tuhan kami sembah Tuhan kau. Jadi kita sama-samalah bersembah, doa kat kami, doa kat Tuhan kami doa kat Tuhan kau. Kan kita tolerate kita masyarakat majmuk contohnya kan. Tak. Turun ayat Al-Quran, la a'budu ma ta'budun, aku tak akan sembah. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Bagi kau agama kau, bagiku agama ku. So kita ada red line. Ya, kita menghormati, kita tolerate kau agama kau, tapi bagi kau agama kau, bagiku agama ku. Kita tidak boleh bermudah-mudahan berkenaan dengan masalah akidah. Jangan bermudah-mudahan. Bahkan seterusnya pada rakaat yang kedua baca surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini qul huwallahu ahad. Kita mengesakan Allah, Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, yang mana tidak beranak dan tidak diperanakkan. So ini satu kaedah yang sangat menarik bila Dr. Zakir Naik pernah ditanya kan. Kalaulah kita semua ni diciptakan oleh Tuhan, so siapa yang ciptakan Allah? Siapa yang ciptakan Tuhan? Kata Dr. Zakir Naik, substance soalan ini bukan tiada jawapan. Tapi soalan ini sendiri dah salah.
Sebagaimana contoh, kalaulah saya berkata, seorang lelaki baru sahaja melahirkan, statement, seorang lelaki, adakah seorang lelaki boleh melahirkan? Atau lelaki ni, kalau contoh saya katalah, saya Mustafa Muaz baru sahaja bersalin dan melahirkan anak. Betul ke salah? Substance, ucapan yang namanya lelaki mustahil uh, beranak. Sebab lelaki dia memang tak boleh beranak. Maka Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kalaulah dia diciptakan, maka bukan Tuhan. Sebab tu lam yalid wa lam yulad. Yang namanya Tuhan tidak diciptakan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalaulah ada Tuhan yang diciptakan, maka dia bukan Tuhan. So di sini iman kita. Ada dalam sebuah hadis, apabila sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, kami ini bertanya-tanya, siapa yang ciptakan ini, sampai satu persoalan, siapa yang menciptakan Tuhan? Sahabat-sahabat pun bertanya begitu. Lalu akhirnya mereka pergi mengadu pada Rasulullah SAW, mereka mengadu, lalu kata apa, dalam keadaan itu mereka stop, mereka tak tanya lagi. Maka kata Rasulullah SAW, zaka sarihul iman. Itulah iman yang sebenar. Sebab itu iman itu kita berkata, aku beriman. Qul amantu billah, aku beriman Allah lah Tuhanku. Kemudian kita istiqamah. Jadi Tuhan tidak ada sekutu, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi tidak ada yang namanya anak Tuhan, tidak ada yang namanya Tuhan itu diciptakan daripada tak ada. Kita beriman Allah Tuhan kita, stop sampai di situ. Dan kalau kita perasan, semua ini adalah tauhid, akidah. Tauhid. Daripada talbiyah labbaik ke aku sahut seruanmu ya Allah. Sampai depan Kaabah kita sebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tuan-tuan, ada orang kata, orang Muslim pun sembah Kaabah, sujud dekat Kaabah. Kita kata tak, Kaabah ini, kita ni diperintahkan oleh Allah untuk sujud di Kaabah. Bukan sebab kita sembah Kaabah. Baik orang yang depan Kaabah, baik orang yang di Malaysia, bila dia nak solat, dia sebut apa? Dia sebut Allahu Akbar. Kita sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua ini adalah intipati daripada haji adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu walillah, kan kita sebut dengan wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakan haji umrah semuanya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Lalu selepas selesai solat, jadi masa time solat itulah kita berdoa, kita minta doa Allah SWT. Dan selepas itu, baginda SAW minum air zam-zam. Rasulullah SAW minum air zam-zam, Rasulullah SAW membasahkan wajahnya. Baik, jadi jangan pula kita, ada orang dia ambil air, lepas tu dia siram, dia mandikan dia. Mandi kepala dia. Sampai kotor Masjid Nabawi. Jangan. Bukan begitu Masjid Nabawi pula. Masjidil Haram Makkah. Tak. Rasulullah SAW hanya menyapu sahaja. Taklah sampai basahkan semua, tak begitu. Seterusnya baginda SAW pergi ke sa'i di Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Masa awal-awal sampai dekat sa'i ni, sahabat-sahabat ni dia rasa macam tak selesa nak buat sa'i dekat Safa Marwah. Kenapa? Sebab zaman dahulu, masyarakat jahiliah pun sa'i juga. Tapi dekat Safa tu ada berhala, dekat Marwah ada berhala. So orang pergi Safa minta dekat berhala di Safa. Orang pergi Marwah minta dekat berhala dekat Marwah. Jadi Safa Marwah minta tua apa ini. Jadi masyarakat bila dah masuk Islam, sahabat-sahabat rasa macam ada reluctant, rasa tak selesa untuk pergi ke sana. Maka Rasulullah SAW tetap pergi ke bawah Bukit Safa kerana ini syiar haji. Baginda SAW menyebutkan, maka sebab itulah bila di bawah kaki Bukit Safa, masa time kita nak naik nanti dekat kaki Bukit Safa, Rasulullah SAW membaca apa? Inna Safa wal Marwata. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah ini salah satu daripada syiar Allah, perintah Allah. Faman hajja baita awi i'tamara. Siapa yang buat haji, siapa yang buat umrah, fala junaha alaih. Maka tak salah, tak berdosa untuk mereka tawaf. Maksud tawaf itu mengelilingi Safa dan Marwah. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. At the end of the day, kita pergi Safa dan Marwah, kita bukan meminta lagi pada berhala. Satu poin, Ustaz, mereka ni sembah berhala. Mereka minta pada berhala tu ke? Mereka percaya pada berhala tu ke? Tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana sikap orang musyrikin zaman dahulu. Al-Quran merakamkan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Okay? Baik. Orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka kata, ma na'buduhum. Tak adalah kami sembah mereka. Kami minta pada patung-patung ini. Kami minta pada patung di Safa, Marwah. Semuanya. Kami sembah patung-patung ni. Illa liqarribuna ila Allah. Sebenarnya kami nak jadikan patung ni sebagai syafaat bagi kami. Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niat nawaitu mereka tu baik.
Nawaitu kata ini hanya medium je Ustaz. Ini hanya perantara je. Kami ni percaya pada Allah. Cuma kami mintalah dekat berhala-berhala patung ni. Ini syirik dan ini yang diperangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Syirik kerana telah meminta selain daripada Allah, telah menyembah selain daripada Allah, telah mengagungkan selain daripada Allah. Walaupun niat akhirnya mereka kata kami sembah patung-patung ni untuk dekatkan diri kami pada Allah SWT. Tak boleh. Sebab itulah baginda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila cium Hajar Aswad, apa kata Sayyidina Umar? Kalau bukan kerana Rasul, kalau ya apa wahai Hajar Aswad, sesungguhnya engkau tidak boleh memberi manfaat, engkau tidak boleh memberi mudarat. Hajar Aswad ni, Hajar Aswad tuan-tuan, batu daripada syurga. Kalau bukan kerana aku tidak melihat Rasulullah mencium kau, maka nescaya aku tak akan cium kau. Maksudnya, kalau bukan kerana aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium kau, maka nescaya aku tidak akan mencium kau. Tapi kerana aku lihat Rasulullah SAW cium kau, maka aku pun cium kau. Jadi kita buat sesuatu tu, kita mengagungkan sesuatu kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintah mengagungkan Safa dan Marwah, kita agungkan Safa dan Marwah. Kita buat sa'i di sana. Allah perintah untuk sujud di Kaabah sebagai simbol kiblah, simbol unity, simbol persatuan di mana pun saja apa sujud menghadap ke arah Kaabah. Tapi bukan sembah Kaabah. Kita tetap mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi baca ayat ini di kaki Bukit Safa, lalu seterusnya baca bismillah abda'u bima bada Allah. Aku mulakan dengan apa yang telah Allah perintahkan, iaitu mulakan dengan Safa dahulu. Jangan start dengan Marwah. Jadi ini Safa contohnya. Safa di sini, Marwah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali. Baik. Bila dekat atas Bukit Safa juga adalah waktu mustajab doa. Hadap Kaabah, berzikirlah 3 kali, 2 doa di antaranya. Bagaimana cara zikir? Rasulullah SAW menghadap ke Kaabah. Rasulullah bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Jadi bila menghadap Kaabah, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Jadi Tuhan yang layak disembah selain Allah. Baginya segala kerajaan, kekuasaan, baginya segala pujian, dan wahwa ala, dan Allah SWT Maha berkuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah, jadi Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Anjaza wa'dah, Allah akan melaksanakan janjinya. Wa nasara abdah, yang telah membantu hambanya. Wa hazama, yang telah menghancurkan sekutu-sekutu musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang saya nak sebutkan kat sini, zikir ini 1 kali, kemudian angkatlah tangan berdoa. Kemudian zikir lagi, lalu angkatlah tangan berdoa. Kemudian zikir lagi, selepas itu baru turun. Bila turun, bergeraklah menuju ke Marwah. Marwah pun sama juga, naik dekat atas, baca zikir. Zikir 3 kali, 2 doa di antaranya. Pergi ke Safa pun sama juga. Kalau boleh setiap bukit ni kita berhenti, kemudian kita berdoa. Pergi ke Marwah, berhenti, berdoa. Ada je Ustaz, kalau seandainya saya nak lalu cepat-cepat, boleh tak? Safa terus pergi Marwah, lalu saja, lalu. Boleh, tak jadi masalah. Tapi kita nak dapatkan itu yang kita sebutkan kemarin semalam. Kita nak beribadah dengan ilmu. Kita nak ada kualiti dalam ibadah kita. Kita nak mengharapkan pada setiap masa ini, kita tak nak cepat-cepat, tapi kita nak, sebab itulah doa ini kita perlukan tenaga. Kita perlu berehat untuk meminta kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi sangat rugi kalau kita terlalu bersegera. Doa di Safa, minta pada Allah. Kemudian pergi ke Marwah pun sama. 3 zikir, 2 doa di antaranya. Antara Safa dengan Marwah, nanti kita akan sampai satu laluan yang mana ada lampu hijau. Ini kisahnya dulu masa zaman Nabi Ismail AS, ibunya, bila mana Nabi Ibrahim meninggalkan isterinya, Siti Hajar, dengan bayi iaitu Nabi Ismail. Bila Nabi Ibrahim tinggalkan dekat Mekah. Mekah masa tu tidak ada pokok-pokok, air zam-zam pun tak ada. Jadi betul-betul kering kontang. Nabi Ibrahim tinggalkan, tiba-tiba isterinya bertanya, abang nak tinggalkan kami ke? Nabi Ibrahim diam. Kali kedua isterinya tanya, abang nak tinggalkan kami ke? Nabi Ibrahim masih diam. Kali ketiga, Allahu amaraka bihad. Kali ketiga, isterinya tukar soalan. Abang, adakah ini perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim mengangguk. Meninggalkan isterinya di tempat yang tiada apa-apa. Lalu kata Siti Hajar, idzan la yudayyin Allah. Kalau begitu Allah tidak akan meninggalkan kami. Jadi lalu akhirnya Nabi Ibrahim AS pun berdoa, dan ini dirakamkan dalam Al-Quran. Rabbana, wahai Tuhanku, inni askantu, aku tinggalkan isteriku dan zuriatku.
biwadin ghairi zizra, di tempat yang mana tidak ada tanaman, inda baitikal muharram, di tempatmu yang mulia ini. Rabbana liyuqimus salah, agar mereka melaksanakan solat. Faj'al afidatan minan nas, walaupun tak ada orang ni dekat Kaabah, dekat ni cuma ada Siti Hajar dengan, aku minta ya Allah jadikanlah tempat ini yang mana hati-hati manusia semua kelak akan datang ke sini. Dan subhanallah, doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sekarang ni Mekah yang dulu tak ada apa-apa, sekarang semua hati-hati manusia semua nak datang ke sana. Sanggup bayar beratus ribu. Saya pernah jumpa ada orang buat haji, tuan-tuan. Bayar package harga 200 ribu. 200 ribu, tuan-tuan. 200, mungkin bagi tuan-tuan ada yang 200 ribu Ustaz. Murah lah. Tapi 200 ribu tu bagi saya banyak lah. Apalagi masa tu zaman saya student. 200 ribu. Ada yang sampai 250 ribu pun sanggup. Semata-mata nak datang ke situ. Dan ini juga dalam Al-Quran aja juga disebutkan apabila nanti kita akan cerita. Ala kulli hal. Jadi bila mana makanan dah habis, minuman dah habis. Jadi Siti Hajar ni dah, suami tak ada. Akhirnya babynya iaitu Nabi Ismail AS menangis. Diletakkanlah di bukit Sofa, Siti Hajar turun. Turun menuju ke Marwah. Tapi dalam keadaan turun tu, dia tak nampak anaknya. Sebab itulah dia berlari laju. Daripada satu titik ke satu checkpoint, yang mana checkpoint tu dia boleh nampak anaknya dekat Bukit Sofa. Sama juga pergi ke Marwah, bila on the way balik ke Marwah, tak nampak anaknya. Sebab mungkin tertutup dengan ketinggian bukit tu, sudah lari laju. Kawasan lari laju ni lah yang mana disunahkan untuk kita lari. Tapi bagi lelaki sahaja, bukan perempuan. Orang perempuan, jangan ikut sekali lari. Tak, orang perempuan jalan sahaja. Tuan-tuan, kalau kita ni, saya pernah melihat, kalaulah kita ada dua pilihan. Kalau contohnya kita bawa orang tua kan, nenek kita takkan kita nak tinggalkan. Tak apa, kita jalan sahaja. Nak bawa nenek yang tua, nenek tua kita tinggalkan nenek kita, "Nek, saya nak kena lari ni, Nek. Saya jalan dulu." Tak. Apa kita temankan nenek kita, tak jadi masalah. Cumanya, kalau contohnya masih muda apa, saya kadang-kadang saya beritahu kat isteri saya, abang lari dulu, awak nanti sambil jalan, awak jalan cepat sikit lah. Jadi lari itu lari tahap macam mana? Lari yang mana Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, yaduru baina rukbatayh. Lari itu sehingga kain ihram terangkat-angkat daripada kaki Rasulullah sampai terlihat betis Rasulullah. Maksudnya lari laju. Kalau yang tadi masa dekat Kaabah lari-lari kecil, yang ni lari laju. Lari laju sampai kain ihram itu terangkat. Kain ihram bagian Rasulullah SAW terangkat ke betisnya. Terlihatlah betis Rasulullah SAW. Baik. Ini poin yang nombor 7. Ini saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan orang kata fokus lebih kuat. Jadi bila dah selesai tawaf, dah selesai sa'i. Dan kita dah lari dah yang poin warna hijau ni. Lepas dah selesai tawaf, selesai sa'i, Rasulullah SAW menyebutkan begini. Man kana minkum ahda. Kata Rasulullah, siapa yang bawa binatang hadiu, binatang dam daripada negara ni, daripada Madinah, la yahilu li syai'in haruma minhu hatta yaqdi hajjahu. Kata Rasulullah, jangan tahallul, kamu stay dalam ihram sampai haji nanti. So Rasulullah kata yang bawa binatang hadiu, bawa binatang korban daripada Madinah, daripada 4 Zulhijjah, sebab umrah ni berlaku tawaf sa'i ini berlaku pada 4 Zulhijjah. Rasulullah kata kepada mereka, kamu stay dalam ihram sampai 8 Zulhijjah, sampai haji. Wa man lam yakum minkum ahda. Siapa yang tak bawa binatang hadiu? Orang-orang yang buat haji ifrad, kan tadi kita sebut menjadi sahabat buat haji ifrad. Siapa yang tak bawa binatang hadiu? Kata Rasulullah, falyatuf bil bait. Buat tawaf, buat sa'i Safa Marwah, wal yuqassir wal yuhallil. Buat potong rambut dan tahallul lah. Bertahallul lah. Nanti maksudnya diperintahkan untuk buat haji tamattu. So semua sahabat yang haji ifrad ni, Rasulullah kata kamu tukar kepada tamattu, kamu tukar kepada umrah. Padahal niat dah haji ifrad dah. Niat daripada Madinah ni buat haji ifrad. Tapi bila dah sampai, dah tawaf, dah sa'i, kena diperintahkan untuk tahallul. Fal yuhil bil hajj. Faman lam yajid haid, kata Rasulullah SAW, nanti kalau dah buat tamattu, kena buat haji juga, kena sembelih korban juga. Tapi kata Rasulullah, kalau kamu tak mampu, sebab sebagian sahabat ada yang tak mampu, maka puasalah 3 hari masa musim haji, 7 hari bila kamu kembali ke rumah kamu. So ini perintah Rasulullah SAW untuk agar semuanya pindah ke tamattu, tukar kalau tak bawa hadiu daripada bumi Madinah Munawwarah.
Apa respon sahabat bila SAW perintah untuk buat haji tamattu? Untuk tukar daripada ifrat kepada tamattu. Ha. Sahabat kata apa? Qadiman Nabi SAW wa ashabu sabihatu rabi'ah. Pada waktu 4 Zulhijjah. Rasulullah perintahkan untuk buat umrah. Fata'azam zalika. Sahabat macam reluctant. Tak boleh nak buat. Qalu ya Rasulullah ayul hil. Wahai Rasulullah, bila dah tahalul yang macam mana Rasulullah? Ada tahalul yang berbeza ke? Kata Rasulullah, al-hillu kulluh. Semua halal. Hatta berhubungan suami isteri. Tapi kenapa SAW reluctant? Sahabat-sahabat ni reluctant? Ada 3 perkara. Pertama, dulu majoriti ni masyarakat jahiliah, mereka ada mindset tak boleh buat umrah masa bulan-bulan haram. Siapa buat umrah pada bulan-bulan haram, ini benda yang keji, benda yang buruk. Jadi mindset tu masih terbawa-bawa bila dah Islam. Jadi sebab tu Rasulullah macam tak boleh lah nak buat umrah ni, mana boleh buat umrah ni. Kita dah adat kita, budaya kita, tak boleh buat umrah masa bulan-bulan haji. Tak boleh. So sahabat-sahabat macam reluctant, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka macam berat juga? Sebab beza je 4 Zulhijjah dengan 8 Zulhijjah. Beza 4 hari je. Kenapa tak stay je dalam ihram? Kenapa perlu tahallul? Itu yang kedua. Yang ketiga, dan ini yang lebih besar, Rasulullah tak bertahallul. Kami ni nak ikut Rasulullah. Rasulullah stay dalam ihram, tapi kami kena tahallul. Macam kami nak ikut baginda SAW. Rasulullah tak tahallul, tapi kami kena tahallul. Itu maklum bala atau kita respon sahabat. Lalu baginda SAW sedih kerana sahabat-sahabatnya tidak mahu buat. Maksudnya sahabat-sahabat macam reluctant. Sehinggalah bila Rasulullah SAW masuk, kemudian ditenangkan oleh isterinya. Inilah kita kata antara isteri ni melengkapkan, menenangkan suaminya, memberikan, orang kata kadang-kadang bila kita tengah sedih, isteri pula jadi tempat orang kata berkongsi. Lalu akhirnya Rasulullah SAW keluar, lalu Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, qama Rasulullah, qad alimtum, wahai sahabat-sahabatku, kalian mengetahui aku ni orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Wa asdaqukum, aku orang yang paling jujur, paling yakin. Wa abarrukum, dan yang paling taat kepada Allah. Walaula hadi, kalau bukan kerana aku dah bawa hadiu daripada Madinah, la halaltu kama tahillun, nescaya aku akan bertahallul macam kalian. Jadi Rasulullah kata, sebab aku dah bawa hadiu daripada Madinah, aku tak boleh nak tahallul. Tapi sebab aku dah bawa, tapi kalau aku tak bawa hadiu, maka nescaya aku akan macam kalian juga. Fahalaltu kama tahillun, fahillu, maka kalian bertahallullah, bercukurlah. Falau staqbaltu min amri mastadbartu lama suktul hadiah. Kata baginda SAW, kalau aku boleh lagi nanti di masa akan datang, kalau maksudnya Rasulullah panjang umur, Rasulullah tak akan bawa hadiu lagi. Rasulullah tak akan bawa binatang korban lagi daripada Madinah. Jadi di sini seakan-akan daripada hadis inilah ulama menyebutkan haji tamattu lebih afdal. Ulama-ulama di Saudi, sebagian mazhab menyebutkan paling afdal adalah tamattu. Kenapa? Pertama, Rasulullah perintahkan orang yang buat haji ifrad tukar semua kepada tamattu. Itu yang pertama. Yang kedua, even Rasulullah kata, kalau aku panjang umur, aku tak akan bawa lagi binatang haji. Maksudnya aku akan pindah kepada tamattu. Sebab tamattu ni dilihat daripada satu sudut, dia umrahnya sempurna, hajinya sempurna. Umrahnya ada tawaf, ada sa'i, hajinya ada tawaf, ada sa'i. Jadi berdasarkan pandangan ulama, yang dan pandangan ini juga diambil oleh pandangan ulama Arab Saudi, bahawasanya haji tamattu lebih afdal. So saya sendiri dengan kalau saya berkata kepada ini, masyayikh kita menggalakkan untuk buat haji tamattu. Baik. Lalu Suraqah bin Malik pun berkata, ya Rasulullah, hiya lana aulil abad. Wahai Rasulullah, adakah ini hanya untuk kami sahaja, untuk masa ni sahaja, atau selama-lamanya? Kata Rasulullah SAW, la balil abad. Tak, bahkan selama-lamanya. Jadi dekat sini, dia balik pada perbahasan ulama, boleh ke Ustaz, saya dah niat haji ifrad lepas tukar kepada umrah? Mazhab Syafi'i kata tak, ini khas untuk zaman Rasulullah sahaja. Tapi pandangan ulama yang lain kata tak, boleh sepanjang masa. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat, saya ada bawa di sini perbahasan di kalangan ulama. Ini hajja ma'an nasi mutamatti'ah. Bahasa mudahnya, dia ni niat haji ifrad. Lepas tu dia buat haji ifrad, tapi kawan-kawan dia buat tamattu. Dan dia ni tak dia tak tahu. Wa huwa lam yamil umrah ibtidaan. Dia tak niat pun nak buat umrah. Memang aku datang niat nak buat haji. Apa hukum dia? Maksudnya dia gini.
Laqad addaitu hajjat tamattu. Wahai Syekh, aku terbuat haji tamattu. Dan aku jahil dengan niat haji tamattu. Fa'amiltu kama ya'malul jama'ah wa namaitu amal hajj. Inda miqat. Masih dekat miqat, aku niat haji je. Aku tak tahu tamattu ni apa, ini apa. Aku niat haji je. Aku mungkin dapat panggilan haji. Sampai miqat, aku niat nak buat haji je. Tapi tiba-tiba bila sampai dekat Mekah, sebab aku ikut kawan aku tawaf, kawan aku sa'i, kawan aku tahallul, lepas tu aku pun buat tu semua. Walam akun a'lam. Dan aku tak tahu, rupanya kena niat umrah masa dekat miqat. Tapi aku niat haji saja. Apa hukum dia? Dekat sinilah yang mana kita terus pergi. Islam Qa ini ulama-ulama dekat Saudi. Kalau Islam Web itu ulama-ulama di Qatar. Baik, bahasa mudahnya kata Syekh Saleh Fauzan, antara ulama di Saudi, katakan la mani'a min zalika, tak mengapa. Balil ahsan, bahkan itu lebih baik untuk orang yang berniat haji ifrad tukar kepada tamattu. Tukar kepada tamattu. Lalu seterusnya baginda SAW kata, kalau kata Syekh bin Baz rahimahullah, ini mufti Saudi, mengatakan hajjuhu sahih. Hajinya masih sahih. Tak menjadi masalah sebab mereka berdasarkan hadis ini. Tapi kalau kita berdasarkan mazhab Syafi'i, tak boleh. Kalau dah niat haji ifrad, you kena stay dalam ifrad. Ala kulli hal, saya nak menyebutkan kat sini adalah kalau boleh, niatlah haji tamattu daripada awal. Niat haji tamattu daripada awal. Ustaz, ini yang kedua tu. Saya dah niat haji tamattu. Tiba-tiba, saya tak boleh nak masuk ke Mekah. Kerana mungkin saya ada masa ni semuanya. Boleh ke saya pindahkan menjadi haji kiran? Jawapannya boleh. Tamattu boleh pindah kepada kiran. Sebagai contoh, Aisyah tadi. Aisyah, sebagai ulama menyebutkan Aisyah buat haji tamattu. Tapi kerana uzur, kerana haid, maka bertukar menjadi haji kiran. Jadi Aisyah radhiyallahu anha buat haji kiran. Baik. Itu poin yang nombor 9. Sebab tu saya minta agak fokus sebab dia agak masuk sikit dalam perbahasan. Mudahnya tuan-tuan, niatlah haji tamattu. Mudah-mudahan itu lebih baik. Tapi kalau Ustaz, saya nak pegang mazhab Syafi'i, saya nak buat haji ifrad, boleh, tak jadi masalah. Tapi jaga larangan-larangan ihram, jangan sampai langgar, terutama kalau hari itu lama. Walaupun 4 Zulhijjah, 4 hari ini macam-macam boleh berlaku dan takut nanti dalam ihram dan kita banyak buat kesilapan. Baik, kisah seorang lelaki yang bernazar, poin nombor 10. Ada orang bernazar untuk mengerjakan haji sambil mengikat diri dengan saudari satu tali. Ini orang bernazar lah. Dia kata, aku nak buat haji sambil tali aku dengan saudara aku ni tak pernah pisah. Ni mungkin orang kata saudara, blood brother kan. Kuat, pegang sama-sama ni. Nazar ni. Tapi kata Rasulullah SAW, inna hadha laysa nazar. Ini bukan nazar. Ada orang, innaman nadhru ma yabtaghi bihi wajh Allah. Sesungguhnya nazar itu adalah untuk kita mengharapkan ridha Allah. Allah tak pernah suruh pun untuk pegang tali macam gini. Inna hadha min amali syaitan. Ini merupakan amalan syaitan. Sebab itu nazar ni ada 3 jenis. Ada nazar maksiat, nazar yang diharuskan, nazar ta'at. Nazar yang diharuskan, contohnya ada orang ni bernazar. Dia nazar, aku nak berjalan kaki pergi ke Kaabah. Berjalan kaki pergi ke Kaabah. Nazar. Kan? Dan jalan kaki. Tapi benda ini berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah perintahkan untuk dibayar kafarah sumpah, naik kenderaan. Maksudnya jangan adik ulama kata jangan menyusahkan dirilah daripada hadis ni perbahasannya. Kerana yang penting tu bukan perjalanan, yang penting tu masa kita tawaf, masa kita sa'i. Baik. 4, 5, 6, 7 Zulhijjah. Okey, bila dah tamattu dah selesai kan, ini sekarang kita mindset kita, so majoriti sahabat buat tamattu. Daripada ifrad itu bertukar menjadi tamattu. Jadi semua dalam keadaan pakaian yang biasa, tapi baginda SAW dalam ihram lagi kerana SAW buat kiran. 4, 5, 6, 7 Zulhijjah. Jadi daripada 4 sampai 7 Zulhijjah, Rasulullah SAW pergi kawasan daerah Abtah, iaitu Pasar Ja'fariyah. Ini Pasar Ja'fariyah ini dekat kawasan Mekah dan Mukarramah. Even zaman sekarang pun masih ada lagi pergi pasar, nak beli barang-barang murah. Kalau siapa nak beli barang-barang orang kata goodies ke apa, pergi Ja'fariyah ni banyak. Dan Ja'fariyah itulah tempat di mana Rasulullah SAW stay selama 4 hari. Dan disebutkan Rasulullah SAW tak ada hari-hari ulang-alik pergi ke Masjidil Haram. Sebab nak simpan tenaga untuk haji nanti 8, 9, 10, 11, 12. Ini lagi penting untuk doa wukuf di Arafah. So 4 Zulhijjah ni Rasulullah SAW sentiasa stay di sentiasa stay dekat Ja'fariyah. Dan di situ bila Rasulullah SAW berwudu, ada kisah di mana Bilal radhiyallahu anhu
mengambil keberkatan dengan sisa air wuduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Poinnya tuan-tuan, apa-apa yang menyentuh tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam, ia ada berkat. Baju Rasulullah yang menyentuh tubuh badan Rasulullah ada berkat. Capal Rasulullah yang menyentuh badan Rasulullah SAW ada berkat. Sisa air wuduk Rasulullah SAW yang menyentuh badan Rasulullah SAW ada berkat. Tapi kalaulah benda tu tak dapat nak dipastikan, Rasulullah SAW tidak pernah menyentuhnya, maka lebih baik kita jangan sampai mengagungkannya. Takut nanti benda tu macam ada contohlah ada orang kata, ini tempat di mana tapak kaki Rasulullah. Saya pernah pergi ke satu kawasan, saya tak sebut tempatnya, ini tapak kaki Rasulullah. Padahal setahu saya, Rasulullah tak pernah sampai ke situ. Tapi lepas tu lalu ditanya, macam mana Rasulullah boleh sampai sini? Dia kata, oh ini dalam mimpi. Dalam mimpi ada ulama, ada syekh ni kata, bahawasanya Rasulullah datang jumpa dia sehingga ada bekas tapak kaki. So orang pun mengagung-agungkan tempat tu. Perkara sebegini lebih baik kita berhati-hati kerana tidak ada dalil yang jelas. Selagi mana tidak betul-betul bersentuhan dengan Rasulullah SAW, maka lebih baik kita berhati-hati. Kalau tak, semua orang akan mendakwa. Zaman sekarang ni orang bermudah-mudahan untuk mendakwa. Oh ini rambut Rasulullah SAW, ini sekian dan sekian dan sekian. Kalau kita tidak tahu, maka lebih baik berhati-hati. Baik, kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Abu Musa al-Asy'ari. Kedua orang ini mereka diutus ke Yaman untuk mengambil harta zakat. Jadi Yaman ni macam mana tuan-tuan? Kalau kita lihat daripada sudut geografinya, Madinah ni dekat utara, Madinah. Mekah dekat tengah-tengah. Mekah. Yaman ni dekat bawah, Yaman. Okay? Jadi Rasulullah SAW datang daripada Madinah pergi ke Mekah. Abu Musa al-Asy'ari dengan Ali bin Abi Thalib daripada bawah, daripada Yaman pergi ke sini. Abu Musa dengan Sayyidina Ali, dia tak pernah tahu Rasulullah SAW buat haji apa. Jadi Ali bin Abi Thalib bila datang daripada Yaman, tahu-tahu tengok jumpa isterinya Fatimah. Ali ni sepupu Rasulullah, merangkap menantu Rasulullah. Ali terkejut melihat Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah ni, Allah Akbar, Fatimah dah dalam keadaan pakai celak, pakai wangi-wangian. Ali terkejut. Kau buat apa ni? Kan kita tengah dalam keadaan haji. Lalu Fatimah kata, ayah yang suruh sebab ayah suruh semua tahallul. Maka Sayyidina Ali pun berjumpa dengan Rasulullah. Abu Musa al-Asy'ari pun jumpa Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah tanya Sayyidina Ali dan Abu Musa, apa niat engkau masa dekat mikot tu? Dia kata, aku buat haji sebagaimana Rasulullah SAW buat haji. Tapi tak tahu haji buat apa. Jadi Ali kata, macam mana niat haji Rasulullah, macam itulah niat aku. Sayyidina Abu Musa pun begitu juga. Ahlal tu bima ahla bihi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah tanya Sayyidina Ali, Ali kau bawa binatang korban tak daripada negeri kau, daripada Yaman? Ali kata bawa. Kalau begitu kau stay dalam ihram haji kiran. Rasulullah tanya Abu Musa, kau bawa tak binatang korban? Ini dalam bahasa tamakal lah. Tapi lafaz hadis itu kena tengok dalam kitab. Abu Musa Asy'ari kata dia tak bawa. Rasulullah kata kalau gitu kamu buat umrah. Jadi sama juga. Siapa bawa binatang korban daripada negaranya? Kalau kita bawa binatang korban daripada Malaysia, masuk dalam luggage ke atau apa yang tak adalah. Maka haji kiran. Kalau tak, buatlah haji tamattu. Baik, seterusnya kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dalam tempoh 4 hari ini Rasulullah SAW walaupun dalam keadaan ihram, Rasulullah memperhatikan sahabat-sahabatnya. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu jatuh sakit, meninggal dan nak meninggal. Lalu akhirnya dia kata apa? Inni qad balagha bi minal waja' wahai Rasulullah. Dia Rasulullah SAW menziarahi orang sakit. Kita pun dalam tempoh menunggu ni kita ziarahlah orang sakit. Besar tuan-tuan menziarahi orang sakit ini. Dalam hadis disebutkan siapa menziarahi orang sakit, malaikat akan mendoakannya, 70,000 malaikat akan sampai, 70,000 malaikat mendoakannya daripada subuh sampai petang. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau ada rakan-rakan kita dalam travel haji ni yang sakit, kita ziarah dia, kita tolong dia apa yang mampu. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu ni sakit. Dia kata, wahai Rasulullah, kau tengok aku ni sakit yang macam dah nak meninggal dunia dah. Wa ana dhumal, dan aku ni banyak harta. Wala yarithuni illa ibnah, dan aku cuma ada satu anak perempuan sahaja. Boleh tak wahai Rasulullah, harta aku yang banyak ni 2/3 aku nak sedekah dekat orang lain. 2/3 aku sedekah ke orang lain, biarlah anak aku dapat 1/3 sahaja. Kata Rasulullah, tak boleh. Wahai Rasulullah, kalau begitu separuh aku nak sedekah, separuh anak aku dapat. Kata Rasulullah, tak boleh. Wahai Rasulullah, kalau 1/3 je aku sedekahkan pada selain ahli waris aku, 2/3 bagi ke anak aku. Kata Rasulullah, boleh. Wathuluthu kathir. Dan 1/3 itu dah banyak. 1/3 itu. Jadi ini menjadi dalam hukum faraid. Kalaulah seseorang itu dalam keadaan sakit, contoh dia sakit,
Lepas tu dia geram, anak dia tak ada jaga dia. Kan, anak dia tinggalkan dia ni semua. Dia kata, dia tengah dalam keadaan sakit Kalau dalam keadaan sihat lain cerita. Ini tengah sakit. Dia kata, saya tak akan bagi satu pun apa pada anak aku harta. Tak boleh. Kerana dia dalam keadaan sakit, maka ahli waris itu ada hak 2/3, hanya sepertiga sahaja boleh pergi ke selain daripada ahli waris. Lalu kata Rasulullah, innaka antadhara warasataka aghniya. Kau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, mampu, itu lebih baik. Alatan yatakaffafun nas wa innaka lan tunfik nafaqatan. Kata Rasulullah, kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada dia miskin, meminta-minta, mengemis-ngemis pada manusia. Dan ingatlah, setiap nafkah yang kau berikan, yang kau harapkan ridha Allah, hatta ma taj'alu fi ya imratik, satu suapan makanan, kita suap isteri kita. Ketiniat bukan sekadar, ada orang suap makanan sekadar suap makanan saja. Tapi kalau kita suap makanan kerana nak dapat ridha Allah, maka ia adalah sebuah pahala. Illa ujirta biha, akan mendapatkan pahala pada Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala. So ini antara pengajaran yang kita boleh ambil berkenaan dengan kisah Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Waqqas ni minta didoakan agar diberikan kesembuhan. Sebab Sa'ad bin Waqqas ni takut dia tak dapat pahala hijrah yang sempurna. Sebab Sa'ad bin Waqqas ni dia daripada Mekah, dah berhijrah ke Madinah. Kalau meninggal di Mekah, sebagian ulama kata Sa'ad bin Waqqas takut nanti hajinya tak ibadah hijrahnya tak sempurna. Jadi Rasulullah SAW pun doakan Sa'ad bin Waqqas, dan Masya Allah, Sa'ad bin Waqqas ini daripada yang nak meninggal malah menjadi lebih sihat. Kemudian anaknya lebih ramai, 36 orang, dan dia sahabat yang paling terakhir meninggal dunia di kalangan 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk syurga. Baik, dalam tempoh 4 hari ini Rasulullah SAW mengajarkan ilmu manasik hukum hakam haji selama tempoh 4 hari. Peta Kaabah. Jadi tuan-tuan, ini Kaabah, ini Mina, ini Muzdalifah, ini Arafah. So dari checkpoint ini saya minta tuan-tuan pun boleh hafal. Kaabah, kita akan lalu Mina dulu, kita akan lalu Muzdalifah dulu, kita akan pergi Arafah. 1, 2, 3. Tuan-tuan, Mina, Muzdalifah ini masih tanah haram. Arafah ni tanah halal. Oleh kerana itu, siapa yang pergi Arafah, kalau sekarang, hari ini saya nak pergi Arafah, saya nak solat. Solat macam biasa. Solat di Arafah macam biasa. Tak dapat pahala 100,000 kali solat. Tapi kalau pergi ke Muzdalifah, Mina, sekarang, ini dalam tanah haram. Sebab dalam tanah haram, mana-mana tempat, pahalanya 100,000 kali solat. Apalagi kalau dekat Kaabah. Lebih dekat dengan Kaabah, lebih banyak jemaah. Baik. Jadi sampai sini selesai ibadah umrah, ibadah tawaf dan sa'i haji baginda sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah buat tawaf qudum dan Rasulullah buat sa'i haji. Ada beberapa persoalan yang saya nak bawa. Okey, yang ini yang ada yang bertanya okey. Ustaz, ada orang tanya. Saya masa Syawal, saya buat umrah. Lepas tu saya balik Jeddah. Jeddah tempat tinggal saya. Lepas tu kalau saya nak buat haji, saya dikira tamattuk ke? Di sini sebagian ulama menyebutkan kalau dia dah balik kepada ahli keluarga dia, balik pada ahli keluarga dia, maka dia kira macam start from zero. Dia kena start balik. Jadi contohnya Ahmad. Ahmad ini dia orang penduduk di Jeddah. Kerana dia penduduk di Jeddah, so bulan Syawal, tak ramai orang, saya nak buat umrah lah Ustaz. So saya buat umrah. Kemudian saya balik ke Jeddah, sebab rumah saya kat Jeddah. Nanti Ustaz, bila saya dah dekat 4 Zulhijjah contohnya, saya nak masuk Mekah balik Ustaz. Saya boleh buat, saya boleh tak saya dah jadi haji tamattu Ustaz? Sebab saya dah buat umrah dah masa bulan Syawal ni. Kata tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sebab dia dah balik negara, dia balik ke tempat ahli keluarganya. Dia berbeza dengan orang yang contohnya, dia daripada Malaysia. Daripada Malaysia, dia pergi Mekah. Dia pergi Mekah. Dia buat umrah. Okey. Bila time umrah ni, ini yang ada khilaf di kalangan ulama. Ustaz, kalau saya pergi Taif, saya pergi Jeddah, terutama orang yang bekerja kan, petugas tabung haji contohnya. Atau saya pergi Madinah, Ustaz. Lalu saya kena patah balik. Adakah saya masih dalam tamattuk lagi ataupun tidak? Ada yang mengatakan kalau dah balik ahli keluarga, maka kalau selagi mana tak balik ahli keluarga, dia masih lagi dalam keadaan tempoh perjalanan. Ada yang melihat kepada masafatul qasar, melihat kepada tempoh perjalanan. Kalau dah melebihi 83 km, so awak kena start balik daripada awal. Ala kulli hal, dua-dua ni pandangannya kuat, ulama-ulama yang besar. Kalau kita ada masa untuk buat kalau daripada rumah tu, kalau boleh buat haji tamattuk lagi, buat umrah lagi, tak jadi, lebih masa dan lebih banyak amal ibadahnya. Itu perbahasan yang pertama.
hajja ma'an nasi mutamatti'a. Okey dah. Kemudian ada juga soalan ustaz. Ini masalah tawaf. Mengumpulkan tawaf ifadah dengan tawaf wada'. Ustaz, boleh tak tawaf ifadah dengan tawaf wada' ini dikumpulkan? Yang ini sebenarnya persoalan yang akhir nanti. Tak apa, yang tu kita tunggu nanti dulu. Jadi, sebab nanti kita akan belajar. Baik, sekarang kita masuk ibadah haji telah pun bermula. Ada 6 soalan. Bagi saya masa berehat terlebih dahulu. Bismillah. Daripada Luqman, kalau tamattu, bila niat nak haji masa di Mina, boleh terus pakai ihram semula? Betul. Jadi nanti kita akan melihat macam mana cara nak ambil niat bagi tamattu. Dan cara nak bagi nama tamattu. Caranya adalah orang kalau dia buat tamattu, bila dah selesai, maka dia mengambil ihramnya paling afdal adalah di tempat di mana dia berada masa 8 Zulhijjah. Kalau 8 Zulhijjah tu dia dekat hotel, so start ambil niat daripada hotel. Rasulullah SAW, sahabat-sahabat mengambil niatnya dekat mana? Dekat kemahnya masing-masing. Iaitu dekat kawasan Abtah, dekat Pasar Ja'fariyah, mereka ambil niat kat sana. So sebelum pergi ke Mina tu dah niat dah. Tapi Ustaz, kalau saya nak niat dekat Mina saja boleh tak? Boleh, tak jadi masalah. Ustaz, saya nak niat dekat Arafah saja boleh tak? Boleh, tak masalah. Ini niat ihram, niat ihram. Tapi paling afdal adalah niat ihram di kemah atau zaman sekarang di hotel. Kalau saya bergerak daripada hotel, so niat awal-awal daripada sana. Itu yang pertama. Soalan yang kedua, Ustaz, saya ahli Jeddah, kata Puan Noriah. Jika saya masuk Mekah buat umrah, kemudian balik Jeddah, 8 Zulhijjah masuk Mekah untuk haji, adakah ini boleh buat jadi tamattu? Ini soalan yang saya dah jawab tadi. Bila dah balik Jeddah, dah balik ahli keluarganya, maka start from zero balik. Itu lebih baik. Baik, seterusnya yang ketiga. Kalau uzur, maksud start from zero tu, sama ada Puan nak buat tamattu balik ataupun buat ifrad. Ataupun buat kiran. Daripada Yani Rahiman, kalau uzur after niat ihram, which is macam Aisyah radhiyallahu anha, must stay in ihram, but no need tawaf and no need sa'i, betul. But to complete tahallul gunting rambut, to complete ihram, no, tak boleh. Jadi kalau uzur, kena stay dalam ihram, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan, sebagai ulama menyebutkan buat tamattu, kemudian bertukar kepada mukiran, kena stay. Sampailah nanti dah bersih, barulah settlekan tawaf, sa'i dan baru tahallul. Jadi bergunting tak boleh. Seterusnya, mamajah. Ustaz kata haji tamattu kena bayar dam. Itu kalau langgar pantang saja. Kalau tak langgar tak perlukan ustaz. Ini yang saya sebutkan tadi, masalah berkenaan dengan bayar dam. Haji tamattu, haji kiran kena bayar dam. Tapi dam di sini yang saya sebutkan adalah, dam itu maksudnya darah. Dam syukran. Sebagian ulama menyebutkan adalah dam syukran. Kenapa bersyukur? Syukur sebab Alhamdulillah boleh buat umrah dan haji pada masa yang sama. Itu disebut sebagai dam syukran. Tapi sebagaimana yang saya sebutkan, ada sebagian ulama kata tak, ini kerana dia telah buat umrah, maka sebab itulah ifrad ini lebih afdal, kerana ada yang mengatakan ada bayar dam. Ala kulli hal, kita dah belajar pada hari ini, sebab Rasulullah SAW memerintahkan untuk buat tamattu. Jadi boleh ambil mana saya cerita pada ni mungkin nampak agak confuse sikit bagi orang yang baru nak belajar agama. Tapi yang ikut kelas ni bukan sahaja tuan-tuan dan puan-puan, ada juga mutawif, ada juga ustaz-ustaz, dan ada juga pelajar-pelajar Universiti Islam Madinah yang mana mereka bakal jadi mutawif. So saya sharekan perbahasan ini sehingga mereka lebih cakna dengan perbezaan pandangan ini. Dan nanti kalau tuan-tuan mungkin kata tanya saya jawapan lain, tanya ustaz lain jawapan lain, so at least kita tahu apa basis ni. Tawaf kudu, bukan kudu tapi tawaf kudum. Ustaz soalan ni ustaz baca dekat mana? Tuan-tuan boleh tengok ruang chat. Dalam ruang chat tu ada soalan. Tawaf kudum dan tawaf haji boleh sekalikan ke? Tawaf kudum dan tawaf haji. Tawaf kudum ni tawaf datang. Kalau kita lihat balik ni surat 22. Haji tamattu dengan tawaf kudum, kalau tak dapat buat ustaz saya, macam contohnya, tapi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tak dapat nak buat tawaf kudum. So tawaf hajinya diakhirkan. Tawaf haji diakhirkan selepas selesai Arafah, selepas selesai Muzdalifah, selesai Mina. Baik, saya harap ini boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan. Sampai sini boleh faham ke? Alhamdulillah, masih lagi 77 orang bersama kita pukul 3.24 ni. Nak saya teruskan ke atau kita berhenti di sini? Sebab terlalu banyak yang kita belajar pada hari ini. Kalau teruskan, insyaAllah saya masih siap untuk setengah jam lagi sampai pukul 4 pagi. Kalau boleh teruskan ruang chat, takut saya sini syok sendiri saja. Alhamdulillah kita ada kucing bersama kita. Masya Allah, saya suka tuan-tuan dan puan ada yang ambil gambar. Ambil gambar ustaz kami dengar melalui TV. Saya semangatlah, Alhamdulillah. Kiranya ada
kawan-kawan. Tak jadi masalah. Kucing pun Alhamdulillah ada yang khusyuk. Saya pernah teringat tahun lepas, Ustaz kami ramai-ramai duduk buka dekat TV, kami belajar sama-sama. Seronok. Alhamdulillah. Baik, seterusnya ada Aizat Jamil. Baik, saya ada kawan namanya Aizat Jamil. Seterusnya masuk 9 Zulhijjah. Okay, 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah kita belum belajar lagi. Surat 22. Kenapa dinamakan hari Tarwiyah? Jadi 8 Zulhijjah disebutkan sebagai hari Tarwiyah. Tarwiyah daripada kalimat Rawiyah. Rawiyah ni maksudnya mengumpulkan air. Zaman dulu ni tak ada paip, tuan-tuan. Jadi orang-orang mengumpulkan perbekalan sebelum nak wukuf di Arafah. Mereka ni daripada Mina. Jadi 8 Zulhijjah ni mereka dah kumpulkan barang-barang, minuman nak bawa pergi ke Arafah. Sebab itulah disebut sebagai Tarwiyah. So sunnahnya 8 Zulhijjah itu kita bermabit bermalam. Mabit ni maksudnya baitun, rumah. Maksudnya bermalam. Rumah tu tempat kita tidur. Jadi sunnahnya adalah untuk berbabit bermalam di Mina pada 8 Zulhijjah. Kita di sana. Ada travel terus pergi Musdalifah Arafah. Ada travel dia terus ni. Sebab paling afdal, sebab ini kali pertama dan kali terakhir kita. Kita tak tahu bila lagi ni nak pergi ke Arafah, nak pergi ke ni, pergi haji lagi. Kalau mampu untuk buat tawiyah, buatlah. Pergilah menuju ke Mina. Sebab Rasulullah SAW tinggal di sana. Rasulullah SAW solat zuhur, subuh, zuhur sampai subuh, esok qasar tanpa jamak. Ini yang menarik. Jadi di Mina, Rasulullah SAW solat semua tepat waktu, tapi solat 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3, isyak 2, subuh 2. Di sini ulama khilaf, ulama berbeza pandangan. Kenapa Rasulullah qasar? Ada yang mengatakan, Rasulullah SAW qasar sebab as-safar. Sebab kerana Rasulullah bermusafir. Betul tak? Tapi kalau kita lihat Rasulullah sampai musafir kan sepatutnya lebih daripada, kalau kita dalam mazhab kita 4 hari kan, 4 termasuk hari pergi hari balik berarti 6 hari. Rasulullah SAW dah sampai daripada 4, 5, 6, 7 dan Rasulullah still lagi lama, 8, 9, 10, 11, 13. Rasulullah still lama ni. Jadi adakah kerana safar? Ada yang mengatakan Rasulullah qasar kerana safar. Oleh sebab itu dalam mazhab Syafi'i, dekat Mina kamu kena solat 4 rakaat. Siapa yang ikut tabung haji solat 4 rakaat. Tapi ada yang mengatakan tak, Rasulullah SAW bukan kerana safar, tapi kerana ibadah itu sendiri, kerana nusuk, kerana ibadah itu sendiri. Sebab itu Rasulullah SAW tidak diriwayatkan Rasulullah kata dekat ahli Mekah, wahai ahli Mekah, kamu kena solat 4. Tapi sebab semua ni, orang yang even penduduk Mekah pun buat ibadah haji bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kata, baik orang penduduk Mekah kamu solat 4, kami nak solat 2 sebab kami musafir. Jadi riwayat tersebut tidak dibahaskan di apa ini, sehingga ada yang mengatakan Rasulullah SAW buat qasar kerana 2 rakaat. At the end of the day, Ustaz saya nak solat 2 ke saya nak solat 4? Ikut travel. Ikut jemaah kita. Kalau jemaah kita solat 2, kita ikut. Kalau jemaah kita solat 4, kita ikut 4. Jangan sampai, dan ini berlaku. Dulu masa saya bawa satu travel, kebetulan dalam satu kemah tuan-tuan, dalam satu kemah ni ada 2 travel. Ada travel yang nak buat 4 rakaat, ada travel yang nak buat 2 rakaat. Akhirnya semua solat sendiri-sendiri. Ini bukan jemaah. Semua. Travel A solat 4 rakaat. Travel B sebab nak ikut kata solat 2 rakaat. Islam ini menyatukan, bukan memisahkan. Jadi, pandangan saya peribadi, kalaulah imam itu solat 2, kita nak solat 4 ni. Ustaz saya nak solat 4. Ikut sahaja imam yang solat 2, nanti tambahkan lagi 2. Tapi kalau nak stay 2 sahaja, tak jadi masalah. Ustaz, imam solat 4, tapi saya nak solat 2. Kalau imam solat 4, kita solat 4. Kerana mengikuti imam, bersama jemaah itu lebih afdal. Jadi sekali lagi saya ulang, Rasulullah SAW buat qasar tanpa jamak 2 pada ni, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Tapi dan di situ ulama khilaf, adakah Rasulullah SAW qasar kerana permusafiran ataupun qasar kerana nusuk, kerana ibadah haji itu sendiri. Jadi ini saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk berhikmah. Jangan sampai berpecah. Saya nak ikut sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya terpecah. Akhirnya semua buat masing-masing. Bab masalah solat jemaah ini, kalau boleh bersama-sama, lebih afdal. Bermalam 8 Zulhijjah sampailah hari Jumaat. Hari Jumaat pada hari Arafah, baginda SAW, hari Arafah ni ada 3 bahagian. Saya pecahkan kepada 3. Kenapa? Waktu pagi sampai tengah hari, satu cerita. Tengah hari sampai maghrib, satu cerita. Maghrib sampai esok pagi, satu cerita. Subuh
sampai Zuhur satu cerita, Zuhur sampai Maghrib satu cerita. Jadi ada 3 bahagian. So kita nak bahas waktu pagi, dan kalau sempat sampai waktu tengah hari. Waktu pagi, baginda sallallahu alaihi wasallam pun bergerak daripada Mina menuju ke Arafah. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini Mekah, kemudian Mina, kemudian Muzdalifah, kemudian Arafah. Okay, Mina tanah haram, Muzdalifah tanah haram, Arafah tanah halal. Kaum kerabat Rasulullah SAW semasa zaman jahiliyah selalu berwukuf di Muzdalifah. Jadi ceritanya tuan-tuan macam ini. Bila Rasulullah bergerak menuju ke Muzdalifah, menuju nak ke Arafah, orang-orang masyarakat jahiliyah ni, terutama kaum kerabat Rasulullah, orang-orang Quraisy, dia kata, kami ni keturunan apa, kaum Quraisy, special, VIP. Kami tak wukuf ke Arafah. Sebab Arafah tanah halal. Kami kat Muzdalifah. Kan kadang-kadang ada orang ni bila dia merasa dia ni mulia, dia akan buat satu inovasi yang dia kata, aku tak sama dengan kau. Darah kau tak sama dengan darah aku. Aku ni apa, ada ada high ranking sikit. So kalian wukuf kat Arafah, aku wukuf dekat Muzdalifah. Ini kaum kerabat Rasulullah SAW. Sebab mereka merasa golongan. So di awal Rasulullah SAW berhenti berjalan sampailah dekat kawasan Namirah. Namirah ni dia belum masuk Arafah lagi. Dia sempadan. Jadi sebelum masuk waktu zuhur, Rasulullah SAW berada di Namirah. Rasulullah tunggu sampai waktu zuhur. Dan dalam tempoh ni kita bertalbiah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Selagi mana dalam ihram, sunnahnya bertalbiah. Banyakkan talbiah. Seperti saya sebutkan, sebaik-baik haji adalah haji yang mana apa talbiahnya atau suaranya kuat lah. Suaranya kuat. Baik. Seterusnya, bila dah masuk waktu zuhur, baginda SAW berkhutbah. Jadi khutbah baginda SAW ada beberapa perkara yang sangat penting yang mana saya rasa saya nak detailkan satu persatu, tapi kita bawa lah ke esok hari insya-Allah. Kita bawa ke esok hari biar kita lebih mudah. Insya-Allah nanti kita bawa di masa yang akan datang. Sekarang ini ada soalan yang lain. Sekiranya yang uzur niat haji kiran dan suci sebelum wukuf, boleh ke tahallul awal selepas melontar yang pertama dan bebas dari ihram, dan selepas itu buat tawaf ifadah dan sa'i haji dan keadaan ihram? Berkenaan dengan masalah tahallul, masalah nak kumpulkan tawaf wada, ini sebab kita belum masuk lagi, jadi saya tak berniat nak bahas lebih detail. Itu nanti insya-Allah esok hari Puan Nurhaliza kita simpan soalan ini dan kita akan bawa dia akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, apa sahaja persoalan nanti boleh PM saya, dan insya-Allah nanti kita akan buat katalog soalan, masukkan dalam grup insya-Allah untuk kita berkongsi. Jadi apa-apa saja soalan, saya terbuka untuk menerimanya. Baik, saya rasa itu saja. InsyaAllah kita sambung nanti di esok hari. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Wa nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami bertawassul dengan nama-namamu yang mulia, dengan sifat-sifatmu yang agung. Kami minta kepadamu, ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah haji kami haji yang mabrur, haji tanpa dosa, haji tanpa mengucapkan kata-kata gosok, kata-kata kotor, haji tanpa bergaduh, ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu, ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami di dunia dan akhirat. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, kami minta kepadamu, ya Allah, jadikanlah zuriat-zuriat kami zuriat yang salih dan salihah. Mendengar kata, berbaik, berbudi bicara, bersopan santun, baik bahasanya, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, meminta kepadamu, ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal, jauhkan kami daripada rezeki-rezeki yang haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta sekali lagi, alhamdulillah, berkat tuan-tuan dan puan-puan semalam berkongsi, kita katakan perasaan review, kita katakan perkongsian, ramai alhamdulillah mula masuk dalam grup kita. Dah cecah saya rasa dalam 300 ke 400 orang. Syukur, dan mudah-mudahan setiap daripada mereka bila menonton rakaman tersebut, tuan-tuan dan puan-puan dapat pahalanya dan dapat ibadah haji mereka kerana telah memberikan kebaikan, menjadi orang yang delivery dan orang yang membawa, menunjukkan kepada jalan kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta lagi satu lagi bantuan. InsyaAllah nanti selepas kelas ini saya minta luangkan masa, tuliskan di dalam grup satu learning point. Learning point, kita ada 71 orang di sini. Satu learning point yang baru, yang tuan-tuan baru tahu, berkongsi dalam ni sehingga menjadi pengajaran bagi kita semua. Kadang-kadang, bila mana, sebagai contoh, Rasulullah SAW kan, Rasulullah SAW ni meminta kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bacalah Al-Quran.
Lalu Ibnu Mas'ud kata, wahai Rasulullah, adakah aku patut baca Al-Quran? Sedangkan Al-Quran itu diturunkan ke atas dirimu. Maksudnya aku yang lebih layak. Tapi kata Rasulullah SAW, aku ingin mendengar daripadamu. Ulama mengambil pengajaran, bila kita mendengar daripada orang lain, kadang-kadang ia lebih bermanfaat untuk kita. Jadi saya meminta tuan-tuan dan puan-puan berkongsi learning point yang tuan-tuan puan-puan belajar pada hari ini, oh benda yang baru sebelum ni tak tahu, baru tahu, atau review atau apa sahaja, yang penting tulis dalam grup. Saya sangat mengalu-alukan sehingga setidaknya saya merasakan, oh di sini banyak pengajaran yang saya sendiri boleh ambil daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, luangkan masa 5 minit untuk membantu kita, dan mudah-mudahan orang lebih tertarik lagi untuk mengikut rakaman yang kedua pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada diri saya peribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Terima kasih Puan Syira. Terima kasih Puan Akasha. Terima kasih Cik Luqman. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair.